Muar. Aku ingatkan sekadar bandar di Raja Lama. Tapi bila dah pusing pekan Muar, silap weh. Macam-macam ada. Muka dia macam Mas Idayu. Cara pegang mic pun betul. Betul lah dia lah tu. Ini kisah journey kita di Muar, Johor. Selamat pagi, sampai ke Muar. Destinasi pertama kita, of course, kita nak breakfast sebab kita lapar. Tapi kat Muar ni kan, diorang pagi-pagi dah makan heavy. Makan mi Bandung lah, makan nak sate lah. So hari ni kita orang pun nak makan mi Bandung dekat mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Ini kiranya mi Bandung yang legend lah. Kalau datang Muar mesti singgah sini. Ni first time kita orang ni pun. Mi Bandung ni nasi goreng nak mi Bandung. Mi Bandung special Muar. Ada apa mi Bandung special Muar? Wah, daging, ayam, udang. Okey, nak yang tu special Muar satu. Ayam lah. Ayam. Sorry, udang. Susah so udang senang gopek tapi tak apa. Udang je. Udang Nak apa? Mi goreng ke? Mi Bandung ke? Mi goreng? Mi goreng lah pula. Mi goreng. Saya ambil Bandung kan? Mi goreng lah. Mi goreng. Okey, terima kasih. Mi Bandung dia sampai. Pergi mana kerusi tadi? Tahu hilang dia. Hilang. Oh, dah on dah. Ramai kan kat sini? Tu. Sultan makan sini. Stiker penuh. Apa tu? The Station of Mi Bandung, the best, Johor, the best restaurant. Wow. Tu saya letak sijil dekat depan. Jom makan sekali. Orang kata jika datang Muar, kena try Mi Bandung sini. Dah banyak kedai Mi Bandung kan? Tapi kalau korang ada suggestion kat mana lagi Mi Bandung sedap, cuba komen. Next time kita datang Muar, kita singgah situ pula. Apa sejarah dia? Dia dah lama tak? Tahun berapa tak? Dia tulis dekat depan tu. Potongan-potongan akhbar dia pun lama punya. Kan? Tapi 1920, 70 something. 70-an lama. Yang ni Mi Bandung special Muar. Yang 3, yang daging, ayam dengan udang. Mula-mula rasa macam susah nak kopek udang kan. Tapi sebab orang kata presentation lagi cantik dengan udang. Pekat lah kuah dia. Nampak pekat. And dia buat kejap kan? Sambil dia laju. Oh, ada sate jugalah tapi tak buka sate. Sate, soto, nasi lentik. Standard ni Johor pagi sate. Yang try dulu Try kuah dulu. Bismillah. Oh, kuah dia sedap. Pekat. Rasa udang. Tak nak makan? Saya makan lah. Mi goreng kan? Baik. Nampak tak? Okey, Terima kasih. Ini mi goreng. Tu panas-panas lah. Macam mana? Sedap. Dia punya kuah tu pekat. Try. Pedas-pedas manis. Dia macam dah hancurkan udang lah. Macam ni dia udang kecil kan? Mi Bandung kan? Dia daripada Bandung. Mi Bandung daripada Bandung. Betul ke? Ya ke tak? Kenapa nama dia Mi Bandung? Tak tahu. Dia macam air Bandung kan? Bandung tak ada kat Bandung kan? Bandung tu maksudnya dalam dia penuh isi macam kandungan. Oh. Tu baru saya cari tu. Banyaknya udang dia. Dia udang besar apa dia? Udang kecil apa dia? Ni yang kecil tadi. 1, 2. Tu Syah punya mi goreng? Ni biasa mi goreng style kopitiam, style wok hei orang cakap. Wok hei. Panas tu. Kenapa wok hei? Wok hei tu apa? Alamak, tak tahu pula. Biasanya orang cakap macam tu, dia jenis yang goreng dalam wok kan. Tu. Oh, yang kuali besar tu. Kering macam tu. Ini udang gas. Campur ada juga tu udang. Sama. Style smoky. Dia jenis goreng kering macam tu. Itulah apa wok hei maksud dia. Jenis goreng kering. Oh, tak ada kuah-kuah kan? Harga dia starting daripada RM8. Tak confuse lah kita nak beli sebab dia kalau macam kita pergi Ameng tu kan penuh macam-macam nak beli. Yang ni dah tahu. Dia dah ada single menu dia yang orang dah tahu dah apa benda nak makan sini. Ada sate lah. Kata orang makan sate kan pagi. Sate tutup. Tu pakcik ni mana buka? Macam dia. Sate baru buka. Sate lambat sikit. Dia buat dia punya senarang tu. Sebab orang Johor memang sarapannya sate. Lepas tu Muar ni pun tak adalah jauh sangat daripada KL kan. 2 jam lah. Daripada Selangor dan 2 jam macam tu lah. Reachable lah. Ni first time sebenarnya datang Bandar Muar. Oh ya? Sebelum ni lalu je. Oh. Tak pernah masuk. Ada perasaan dia manis. Manis kan? Kan juga. Yang ni pun ada manis dia. Tapi dia ke arah manis. Dia bukan manis gula, dia macam manis seafood. Manis udang. Yang ni pun sama kalau berasa. Tu Abeware apa lah? Apa dia? Warung Hunter. Abeware kan? Warung Hunter. Yelah, warung hunter. Abewi. Abewi. Weh dah. Diorang ni semua ada stiker. Kita ada stiker. 26. 56 ni? 56. Diorang kau datang tanpa stiker Padu Babe lah, warung hunter lah benda. Kita tak ada stiker. Tapi tu je stiker lama. Oh ya? Yeah. Yelah Dan tu. sekarang kan dah berlogo.
Tu macam font je. Ni zaman bila lah ni? Diorang mesti sampai sini ni. Yang ni paling OG lah. Mana? Oi. Jalan-jalan cari makan oh. Jom. Oi, laju je kemas. Pada lama ni. Sama je Kanga, Kota Baru semua. Ipoh, bangunan macam ni sama. Sini lah bentuk dia. Bangunan zaman penjajahan. Cih. Oh, 1926. Oh, 26 lama. Dah jadi Swiss lah. Oh. Tubuh Republic. Comel dia Sultan balik. Okay lah, dia hidup pagi. Bandar Muar ni. Tak, sekarang traffic light ni mana garisan dia tak? Kita macam depan sangat je. Oh, jamming ke? Macam studio jamming. Studio kat atas ni. So tengah hari ni kalau datang kat Muar, mesti akan singgah spot ni. Spot ni ada kat Melaka tapi kat Muar pun ada juga. Nama dia Cendol Kampung Hulu. Lorong belakang ni cantik. Tepi dia. Mana? Oh tu, Respect Nature tu. Cendol Kampung Hulu area sini. West dia, nanti korang akan nampak ni. And then just masuk sikit je kat sini. Belok kiri tu nampak ada dia punya bendera. Dah sampai ni je. Tak payah pusing jauh-jauh. Belakang lorong ni. Di sini redup lah sikit sebab dia letak kemah tu. Pernah pergi ke? Pernah sekali. Kita orang datang sini sekali hari tu. Oh, ada stiker juga Proof you were here. Tak ada stiker juga letak pun. Rekod video boleh? Boleh. Semua ada kecuali Tokyo Bean dan pistachio. Oh lah pistachio tak ada pun ingat nak pistachio ni. Ini unik kan cendol dia. Cendol pistachio macam menarik. Ni apa dia? Ochan Narito. Macam mana tu dia wrap. Oh. Kan Ochan Narito satu lah. Smoke beef kan. Smoke beef lah satu. Cendol durian satu. Ini wajib cendol durian ni sedap. Nak apa dia? Yang selalu ralat mango, longan ataupun gabung. Oh, mango longan kabung. Ya, kira tiga ni best. Pilihan yang best kan. Dari kabung. Kabung macam Kabung tu apa? Gabung tu pun yang putih. Oh, kabung. Nak try kabung? Tak tu tak pernah try. Kalau nak manis, dia longan ataupun mangga. Kalau nak nak add on pun boleh. Macam kau ambil longan, nak add on mangga ataupun gabung pun boleh. Ikut lah. Mana yang saya nak rasa. Saya durian saya nak cuk lah. Durian je lah. Saya apa? Ikut lah mana yang saya nak rasa. Yang saya teringin nak rasa. Bagi mango. Longan lah longan. Longan. Tu je. So dua durian, satu longan, satu smoke beef black pepper. Canarito tu apa? Roti canai burrito ke? Dia lebih kurang boleh. Dia wrap. Okay. Pernah rasa lah? Tak pernah. Before ni tak ada rasanya kan? Ya? Dulu-dulu tak ada kan? Macam ada pun macam ni. Baru tak baru lah tapi ramai. Okay lah, main try. Okay. Itu saja. Itu saja. RM70 ni 60 Okay, pakai kad. Oh, dah. Ni cendol. Oh, okay. Apa dia? Dengan tisu sebelah. Oh, okay. Dengan tisu, lepas tu makanan. Okay. Alright, terima kasih. Oh, ni Canarito. Dah. Tapi kamera kat situ. Kena tengok sini, kamera sini, monitor sini. Nak makan. Nanti dia cair tu aiskrim dia. Longan. Dengan durian. Cendol durian, dia bagi 2 biji durian dengan aiskrim. And then ni yang longan, ada longan-longan dengan aiskrim. Aiskrim nak cair dah. Yang ni kita orang try beli yang burritos tadi tu. Okay. Canarito. Canarito. So 3 item. Selalu pergi sini pun ada duriannya. Tapi durian makin lama makin mahal. Dia macam cendol. Tengok logo dia macam dekat Podison ada kan? Melaka. Melaka Syah rasa macam pernah pergi Podison ni. Ada Podison. Ada. Tengok logo ni. Selalu pergi kat Melaka dia punya ni. Yang Kampung Hulu yang dekat dengan Melaka sebelah. Rasa dia ada cawangan dekat Podison. Oh ada cawangan Podison. Pernah shoot satu kedai. Dia kedai tu. Itu sebelah dia. Macam ni kat cendol-cendol yang meriah-meriah. Unik-unik ni. Cendol moden kan. Dulu pernah interview owner dia. Masa buat ATM lah. Owner dia kata, yang ni santan dia chef. Maksudnya? Dia buat sendiri? Santan dia chef ni. Bukan ais. Oh ya? Oh tu yang unik dia. Tu dia punya ais dia berasa lemak sebab dia bukan ais macam kalau ABC bukan kan. Ais kosong kan? Ais kosong seketul tu dia chef. Bukan ais air. Dia memang dia santan. Sebab tu dia putih. Rasa masa menggunakan lagi ada tu. Sebab dia santan tu pun rasa lemak-lemak dia lah. Padahal yang ni siapa ni dia ada letak sos caramel. Longan. Yang manis tu dekat sos caramel. Sos caramel. Macam coklat-coklat tu.
Ada caramel tak ada? Sebab durian tu. Yang ni manis durian. Durian caramel pelik pula. Confused nak pandang ni. Pasal dia tengok sini kan. Tapi ni mata klien tengok sini. Dia sekarang masalah, kita orang masalah teknikal. Sebab aku punya Osmo Pocket 3 ni dia tak rotate. So kamera ni kat sini. Kamera kat sini, monitor Tapi kat sini. kita orang tengok kat sini. Monitornya kat phone ni. Sebab kita orang monitor kat sini. Dan tu yang kadang mata kat sini. Aku tahu masalah dia. Sejak keluar 4 tu, dia macam tak suruh kita beli 4 agaknya. Dia buat hal. Selama ni pakai 3 elok je. Kalau pusingkan dia punya tu kan rotate. Dia tak rotate. Macam iPhone lah. Dia keluar baru dia slowkan phone lain. Dia dah suruh beli yang baru punya hampir tu. Lupa try ni sejuk lah. Cendorito. Canerito. Cendorito. Oh, ni ayam black pepper. Rasa pakai daging lah. Nak makan tangan Nak, sayang pakai daging. Takut dia hancur. Oh. Dia macam burrito kan. Panas. Panas juga? Ya. Tu nampak ada cili, macam telur, macam ayam black pepper dalam tu. Kalau ni macam roti canai, bismillah. Macam burrito tapi pakai roti canai. Tu je. Roti canai di luar, dalam dia ada burrito. Gitu kan. Kita ni Malaysia, ais cepat cair. Burrito versi Malaysia lah. Dia tak makan roti wrap, dia makan roti canai. Lepas tu dalam dia banyak cili api. Kan tak pedas kan? Dia tak pedas. Rancak oh. Geng-geng rockers. Tu lah rancak oh. Ha? Jalan kaki tak? Belakang tu je kan nampak. Kalau ikut map ni lah. Nak cari apa? Apa balik? Muar. Oh, yo. Mantap, brother. Dekat kan? 250 meter. 250 meter. Ni tu salah. Mana nak panah dia? Sini Tak tahu. Sana. Ikut nak panah sana ni. Kalau ikutkan 220 meter lah. 3 minit jalan. Tak gula risak je macam mana. Kadang-kadang scam juga benda lah ni. Baru adventure je ni. Dua motor. Sana sini. Motor ada tu. Dah kejar tak ya? Dah kejar. 5 saat lagi. Dia jalan macam ni baru macam vibe. Apa benda kata? Playing tourist. Adventure. Benda ni dia auto ke kita kena tekan? Oh, boleh tekan. Dia tekan, lepas tu nanti dia tunggu juga. Dekat-dekat je. Apa nak kereta jalan je. Oh, abang ni Fah tu belakang ni lah tadi. Kita lalu lah jalan ni tadi. Era Nona ni. Wah. Minat motor tapi ni besar sangat. Nyala, dia macam tak function je. Function tadi. Function. Dia dah berkelip. Kereta dah kejap standby ni. berhenti. Okey dah. Sorry. Lama je punya ni. 20 saat. Oh, banyak baju ni. Depan tu belok kiri. Dia sepanjang jalan ni redup lah. Senang nak jalan kan. Lintas. Ada bumbung. Oh, ni dia punya apa nama ni? Lorong art. Tu lukisan. Ada art ni. Art street. Oh, lalu sini ke? tu ada belakang dia. Dia start kat situ. More autism friendly city. Okay. Oh, cantik. Payung. Tak ada orang Kalau kat Penang dah penuh ni payung ni. The Malaysia Book of Records, first local authority to use augmented reality. Oh wow, ada augmented reality. Oh, ada AR. Oh ni. Apps dia. Dia download. Alah, download. Dia download pula. Apps lain. Tapi fun facts. Muar dia apa nama ni? Dia dapat bandar pelancongan terbersih di ASEAN. Terbersih di ASEAN? Since 2018 tak silap. Betul ke fakta aku ni? Cek balik. Tapi kiranya kalau betul, dia betul lah rasanya. Bagus lah kira Muar ni memang tempat pelancongan. Bandar pelancongan terbersih di ASEAN sejak tahun 2018. Sekarang 2026 lah. Tapi so far tengok bersih. Betul. Dia tak macam lorong street yang kita pergi sebelum ni. Kelang. Bersih kan, elok. Nampak macam terjaga. Rapi. Setakat ni street art yang kita pernah pergi, Kelang, Negeri Sembilan. Betul. Kelang dengan Seremban. Seremban tu longest street art tapi kita tak masuk sampai hujung pun. Tapi yang paling bersih ni lah. Ni lah. Macam terjaga rapi. Cantik. Dan tak takut. Kalau lalu belakang street art, kalau lorong-lorong ni macam takut Ni macam tak segang pun. Macam selamat. Mana kita punya apa balik? Depan ni kot. Dekat tu. Nanti saya nak ambil shot yang
Yang macam hari tu, yang tegak waktu jalan dekat street art tu. Bersama menjaga kebersihan Batam Muar. Ada juga lah bergerak ni. Macam Masjid Dayu je. Apa? Muka dia macam Masjid Dayu. Dia lah tu. Masjid Dayu kan? Cara pegang mic pun betul. Betul lah dia lah tu. Oh, masih ada orang sini ke? Tak tahulah. Dia buat inspirasi untuk buat mural je. So kita dah sampai dekat yang Dorayaki tu. Dia tak ada nama kat depan ni. Tapi kita nampak ada kat situ, Apam Balik. Dia sebelah dengan ni, kedai kopi Teduh. Teduh. Teduh betul tu. Alah, jalan lalu ni je senang. Assalamualaikum. Ada tapi lambat lah. Lambat? Apa lama lambat tu? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi? Ha. Oh, okey. Kita tak saya fikir. Macam mana? Setengah jam lagi? Lambat je. Tak apalah kalau lambat lagi. Okey, tak apa. Terima kasih. Nanti next time kita try. Next time lah. Ramai kot orang. Tapi macam banyak queue kot. Oh, order dulu kot. Kena booking kot. Tak apalah, jalan-jalan kat street art je lah. Oh ni apa Pak Dorayaki tutup? Ni asalnya. Tak tahu asal ke tak, tapi biasalah satu tempat beberapa kedai kan. Ke ada lagi yang lain dekat area sini? Rasa macam satu tu je. Kejap, sebab kalau Google. Kejap. Tekan. Oh tu lah betul tu Mi Bandung kat situ je. Lah. Betul-betul sebelah ni. Daripada pagi tadi kat situ. Kita breakfast tadi. Ya dekat-dekat je sebenarnya. Bandar ni kita boleh jalan je. 30 saat. Jalan. Lama dia usah Oh banyak kafe-kafe banyak kat sini. Dia sebenarnya tadi apa ni? Campes je. Tu. Campes je. Cantik lah. Cendol store Uptown Muar. Wah, ada cendol kat sini. Dah takkan cendol lagi. Weh, cendol lagi. Boleh lah kat tu. Satu tak larat lah. Di tepi ni ada kafe. Hub Sport Cafe. Ni kebetulan terjumpa ni. Duk jalan-jalan lalu. Sebab dia punya environment masih cantik. Hijau. Dah, Syah dah explain dah tadi kat video. Oh iya ke? Nice juga dia punya style dia. Ini underrated kot. Underrated. Cendol Store Uptown Muar nama dia. Cendol apa nak? Durian pulut. RM10 je. Cendol pulut je. Cendol pulut RM3. Murahnya. Jagung. Durian pulut. Boleh kat sayang. Durian pulut. Saya nak compare durian tadi dengan durian ni. Okey. Yang ni nampak lebih klasik. Oh ni ada juga ni. Mana? Oh bosku. Pulut durian RM10 okey tu. Kita share. Jauh beza. Duduk dulu ke? Boleh. Cendol pulut durian satu. Pulut durian satu. Satu je. Okey, terima kasih. Ni dia cantik sebab dia ada vibe macam tautan gitu. Dia berhias. Lorong yang berhias. Pulut durian, dia pakai durian paste. Oh, durian scoop. Dan lain ni Sini. Lepas tu apa tu? Santai. Thank you. Sampai. Sama skrim, dia scoop. Durian scoop. Try lo. Dulu kat orang. Yang ni dia pakai durian paste lah. Durian apa? Isi durian? Ya, macam yang pergi Kaning Kawau. Kaning Kawau. Oh, yang tu. Kalau dekat belakang tadi kan dia pakai durian yang berbiji kan. Sekejap tu tukar kursi. Serendah RM2.50 Cendol biasa dia. Durian manis. Tadi yang durian manis saya tak rasa. Oh, tak ambil saya main durian tadi. Tak perasan. Kita sampai tu cuba ramai. Lalu yang tu. Lupa nak ambil gambar cendol tadi. Yang masa baru ni. Baru tak ni. Dah ambil? Oh, ambil macam ni lah. Oh, okey tu. Tak atas meja ni. Nampak cantik tu. Okey lah. Tadi lebih apa? Lemak. Authentic. Eksklusif. Expensive. Premium lah tadi. Tadi versi lebih premium. Ini straight punya style. Tapi ni pun okey je. Tadi pun okey je. Yang ni authentic punya style lah. Ni klasik. Yang tadi modern. Jangan letak dalam mangkuk ni. Mangkuk besi. Mangkuk besi. Macam kita makan dekat ni kan. Mangkuk besi kalau ada pun. Oh, sama. Macam kita makan kat Kelang kan mangkuk besi. Sejuk macam tu kan. Oh. Dia macam collab dengan
Kafe-kafe sebelah pun ada. Macam orang kafe order. Oh. Macam cerita apa tu? Mana? Yang cerita yang dia order cendol dekat tepi jalan. Oh, Lepas tu- mekanik. Mekanik kan. Lepas tu dia tak nak. Lepas tu dia masuk restoran. Dan punya restoran tu ada dekat luar. Tu berjalan juga. Banyak orang bungkus tu. Apa benda belum-belum Panas now. Ni kena ada straw tapi cepat cair kan. Sebab ni kot panas. Ada straw. Ya. ABC Ada ada. straw tu. Oh ya. Boleh minta. Ya, boleh. Nak bayar. Channel pulut durian nak. Okey, terima kasih. Orang perempuan selalu ada cash. Kena ada. Lelaki dah tak ada cash. Ong. Lelaki dah tak jumpa cash. Sayang tu belajar kan cash ni kan kita bayar. Dia macam energy, positive energy. Oh. So kalau kita bayar, kita seronok, kita bayar, kita seronok. Lepas tu duit ni kan jumpa kawan-kawan dia macam best lah dengan tuan tu, dia datang balik macam tu lah. Macam nostalgiknya. Macam tengok kenangan zaman kanak-kanak. Dia untuk dia raya kita menabung siap-siap. Kalau dia benda keras kita letak tepi terus. Siapa orang perempuan pergi ke depan. Duit lebih kita guna. Tadi dah makan cendol, 2 kali cendol. Kalau pergi Muar kena try asam pedas dia. Kedai asam pedas ni aku dapat daripada video Pian Padu Babe. Dia pergi Muar gitu. Asam pedas JT asam pedas something lah nama dia. Alah bising pula bas ni. Jom kat depan tu. Dia kat bangunan Mara apa tah? Medan Sejarah Mara. Inilah ferry dia. Dia pergi mana ferry ni? Bengkalis dia bukan Indonesia. Sampai Indon? Mana? Bengkalis. Kita Google Bengkalis kat mana? Rasa Indonesia. Bengkalis. Dumai bukan Indonesia ke? Dumai je. Dumai betul lah. Bengkalis Indonesia lah. Oh, boleh naik kat Muar. Tapi Dumai tak tahu ada ke tak tempat percutian. Oh, Dia kata kampung, betul-betul kampung. Ni ramai dia orang kat sini. Sebab ingat nama ferry MV Oceana tu kan kita naik masa kat Batam. Baru tahu daripada Muar boleh pergi ke Indo. Pergi Dumai. Boleh Dumai lah. Yelah kalau JB pergi Batam. Dumai mana? Dumai Indonesia dekat seberang je. Macam seberang Selat Melaka je. So mana ni Sumatera? Area sana lah. Tapi tak ada macam tempat pelancongan, rasa macam kampung je. Oh, okey. Sekejap. Nak cari kat mana kedai. Dia detail punya pinggan mangkuk je. Oh, tu. Ferry tu pun one of Indonesia. Sasar Indonesia. Sana tangkap, sini Muar. Jom. Sini kalau pihak makan tu. JT asam pedas. Ada Nasi lemak. Mana nasi lemak? Asam pedas. daripada pari mayo ke pari jinaha. Oh, telur ikan ada dah? Telur ikan baru habis. Baru habis. Jangan lewat aku dua. Kalau nak masak lain pun boleh. Oh, boleh? Kalau macam contoh nak mayong ke nak jenak, isi jenak, terang boleh masak. Banyak dah habis sebab lambat sikit kan. Tapi dia orang kata boleh masak lagi kan. Boleh masak lagi. Dia boleh masak kalau nak. Boleh. Saya macam kenal lah Kak ni. Oh, ya. Yeah. Yelah tu. Selalu kata konten makan. Oh, thank you. Sekejap date tu puas tu. Makan sini nasi separuh. Separuh lah. Nanti tunggu balik. Apa dia? Tunggu masak jap. Boleh? Ni pari. Pari. Ni buka sampai berapa awak? Sampai 5.30. Daripada pukul 7. 7 pagi? Oh, pagi lagi je ada. 7 pagi tapi korang buat sarapan untuk tengah hari tau. So, telur mayung tu memang laku keras lah. Telur tu. Telur tu memang tak ada. Berapa minggu. Oh, tak ada. Susah nak cari. Oh, faham. Itu mesti. Telur tenggiri baru ada. Oh. Lumayan besar dapat. Telur tenggiri apa? Telur tenggiri tu laku jugalah kiranya. Okay, thank you. Ambil lah. Ambil lah. Bekat yang puas. Tak nak pekat aku ni. Okay. Nanti makcik-makcik tengok marah. Tak ada lah. Makan-makan. Makcik-makcik marah. Tak mendahului suami. Saya ada tangan. Saya boleh buat. Makcik Facebook lagi. Dah bekat kuah dia. Pedas ke air dia ni, ais dia lebih. Air ni sikit. Sedut sikit habis. Bismillah. Oh. Kepekatan dia, kemasaman. Asam kan? Asam. Asam lah. Cuma pedas dia kurang. Ada pedas sikit. Pedas dia sikit lah. Dia dominan dekat asam dia. Dengan pekat kuah dia tu. Dia letak Maggi sedap lah kuah dia. Tekstur dia. Kan? Bungkus kuah balik buat Maggi. Abang Pak Is lah buat macam ni. Pak Ipian. Dia datang dulu. Kenapa pernah buat? Abang Najis sekali, dia orang 3.
Lama dah video tu, 2 tahun lepas tak? Tengok video tu macam baik kan ni. Tak sebab dapat telur Dia antara tips nak tahu kedai tu sedap ke tak kan. Kalau kedai tu dia jual 1-2 menu je. Oh. Maksudnya dia yakin dengan benda dia jual tu je. Dia fokus kat situ je. Dia fokus kat situ. Kalau kedai tu jual 1-2 menu, ramai orang, mesti sedap. Oh. Confirm. Sebab dia dah master kan. Dia dah macam kilang kan. Dia buat benda yang sama je hari-hari, takkan dah sedap. Ya kan telur mayung betul lah. Ikan mayung. Betul lah. Isi ikan mayung. Tak pernah try isi ikan mayung ni. Oh. Tak nampak. Meja ni dia pendek. Tak boleh ke belakang kan? Panas lagi. Baru masak. Ya. Sebab tadi dalam periuk dia dah habis lah ikan mayung ni, ada kepala je. So kata kalau nak isi boleh dia masak kan. Dia tunggu sikit tu lambat sampai kan. Mana? Sana. Lah. Dah. Tu ikan sungai lah. Ada sungai? Rasanya dia macam vibe ikan patin je. Ikan patin termeluh. Bestnya. So ni kira Bandar Maharani Muar lah kan. Kita dah pusing Oh, dia nama bandar dia Bandar Maharani. Hasilnya dia tulis kat jambatan tau. Lah Bandar Maharani Bandar Bandar Diraja. Ikan. Rasa ikan. Jangan kenyang. Dah kenyang lah. Dah. Kenyang. Kongsi dah ni. Untuk solat hari ni, kita ke Masjid Jamek Sultan Ibrahim yang dekat Muar ni. Lupa tu enjin. Masjid Jamek Sultan Ibrahim yang dibina pada tahun... cantik. Ada tulis kat sini. Tak payahlah aku fikir je punya point-point. Tapi dia punya reka bentuk bangunan ni style kolonial. Sebab dibina pada tahun 1972. 1972. Betul. Di muara sungai. Dirasmikan oleh Sultan Ismail pada Februari 1930. Sebab tu dia macam ni. Sebagai masjid yang dibina pada zaman kolonial, memang bentuk dia memang ala-ala Eropah. Seli bina dia. Tak ada mic dah tu. Macam Eropah. Tak nampak. Dalam dia macam vibe-vibe tu, Good Boys Go to Heaven punya masjid. Oh, cerita tu. Kan. Itu kat Kinta masjid dia. Yelah. Tapi dia macam masjid-masjid lama gabungan British punya style kan. Skrin tengah elok ni, risau pula. Off kan dia. Jadi macam tadi, kecil balik. Aneh-aneh lah esok saja suruh beli Pocket 4. Dalam dia still biru. Rasa sebelum ni mana biru. Dia luar kuning, dalam biru lagi. Tengok mimbar dia cantik kan. Nampak mimbar dia. Masjid ni seronok sebenarnya kalau explore sebab dia ada sejarah masing-masing. Macam saya pergi masjid dekat Terengganu hari tu. Masjid ni ke? Yang warna putih. Masjid lama juga tu. Tapi yang tu kubur. Keliling dia kubur raja. Kubur-kubur sultan lama. Dengan kerabat. Di sini perempuan punya. Sana. Nak pergi nampak dalam dia. Bukan boleh masuk pun. Syah boleh masuk. Dia masuk, lepas tu Mike kat sini nak cerita. Apa? Mike dah satu. Dia pergi tinggal kat kereta tadi. Okay, dia ada parking terus. Salah lagi. Dia dah tunjuk parking kat mana. Lawa. Lepas tu susun motor kat situ. Dia sewa motor ke apa? Macam sama. Geng kot bro. Rumah cabut. Parking dia kat belakang ni. Nampak je macam suasana parking. Luas. Ada customer lah. Ramai rupanya. Tu dia punya pintu. Ada pintu belakang, pintu masuk. Dia kat depan tu je. Gerbang. Pintu gerbang. Welcome to rumah cabuk. Ini last minute saya cari. Sebab kita kan nak pergi kat Tanjung Emas tu, tapi macam terang sangat lagi. Ni nak fly kat Tanjung Emas tu, tapi kita minum kopi dulu. Nak makan kenyang lagi. Sebab ikut itinerary kan nak pergi cendol muara tu. Cendol lagi. Berapa kali cendol? Dah. 2 kali cendol. Muar Darul Cendol. Betul je. Muar Darul Cendol. Jamban cabuk, surau cabuk. Tapi cantik pula cabuk dia pun. Tak ada cabuk mana. Johor, Mexico ke main. Wah, cantik. Dalam tu tak cabuk kan. Ramai lah. Order sini ke? Order sini. Terima kasih. Order here tak menu ni. Habis? Order kat meja? Order kat meja? Order sini. Order sini ni. Sedap-sedap nampak je ni. Tapi janganlah makan. Tak larat. Makanan apa tu? Rasmi Johor. Kebangsaan Johor. Kacang pul. Pada play sikit nak yang refreshing. Cabuk frappe. Yogurt series. Cabuk freshness. Tak tahu apa dia. Sebab tak cakap ada apa-apa. Nama je. Dan ni nama dia paling extravaganza. Galaxy Universe. Nama yang ni Galaxy Universe 1.
Syat nak mana? Pistachio coklat sedapnya. Pistachio. Okay. Syat tak nak coklat je. Dia nak pistachio. Dia nak pistachio coklat. Ada saya ambil pistachio Saya cakap coklat je. Tiba-tiba dia cakap, pistachio coklat. Nachos satu. Okey. Morelos nachos satu. Bayar terus boleh? RM48. Bayar tau, bukan fee. Nachos sampai dulu. Nacho dah sampai. Tadi hari dia repair dia punya skrin ni. Aku risaulah. Tak kat mana boleh baiki. Sama-sama tahu kat mana boleh repair. Dia punya skrin tu kalau dia menegak macam mana nak explain lah? Dia tak rotate. Sekarang dia tak rotate. Dia rotate. Dia rotate kan? Osmo Pocket 3. 3. Siapa tahu komen lah. Dia patut boleh DM lah. Patutnya saya minta sponsor. Tapi tak dapat. Ni nachosnya dengan sos hijau, sos kuning dan sos merah. Chili sauce. Hijau tu apa? Pistachio sauce. Dia kena guna dengan berhemah. Aku rasa tak nak rotate lagi. Cheesy nachos. Jom try. Satu je bagi. Oh ni sos pudina. Sos pudina. Macam mint. Rasa mint. Berangin. Video ramai orang. Geng rider. Dia nampak macam sunyi kat luar. Kat dalam meriah. Soalnya pun memang geng-geng ni tu. Kalau tak ada geng-geng ni, sunyi lah. Coklat pistachio. Tadi minta coklat je. Hari yang nak pistachio. Pistachio. Ni galaxy apa tau. I nak yang refreshing. Colour dia. Betul nampak galaxy. Cuba tunjuk kamera sambil. Sebab nak yang ni refreshing. Rasa macam berat kena minum air bersusu. Tapi nak try. Pink. Nampak. Macam warna avocado hijau. kan. Refreshing. Macam Milo. Milo. Pekat lah heavy rasa coklat ni. Nak kenyang minum ni. Nak refresh minum ni. Kenyang. Tapi nachos dia okey. Sedap. Sedap, bersih kedai ni. Bukan cepat nak lemau. Tanjung Emas ni, dia port untuk orang Muar yang petang-petang beriadah kat sini kalau boleh main bubble ataupun naik kereta, bawa anak-anak kat sini. Sambil-sambil tu tempat sini, ada orang fly drone lah. Kat sini, dia punya trademark tu, bangsa Johor apa tah, Daulat Tuanku. Dengan yang depan tu. Apa dia? Menara jam kan? Menara jam. Macam museum tu. Tak tahu apa benda dalam tu. Sini kalau malam-malam, aku tak dalam Google lah. Dia punya lampu ni cantik lah, nampak menyerlah. Sekarang setiap ada matahari, so dia macam tenggelam sikit lah. Masalahnya kereta yang aku tengok budak-budak ni main comel tau. Yang tu jeep. Jeep warna pink belakang tu. Yang depan tu kereta polis. Tadi traktor ni dia pula ni. ATV. Kereta-kereta mahal. Dia tu. Mercedes. Kereta polis tu Mercedes. Ada. Tepi ni pot. Lepak tepi muara sungai. Selalu kan kalau time shooting, video, travel, kalau petang je mesti hujan. Nasib hari ni tak boleh ambil sunset. Sumpah cantik gila sunset dia. Tapi amat mana phone aku pakai drone tak ni sangat lah. Tak nampak bulat tu. Pakai phone aku mana halah. Boleh pakai phone lawa weh. Nampak bulat dia tu. Bulat ni punya matahari tu. Cantik weh. Ush. Tak nampak pula. Lawa tu. Dah bunyi annoying dia datang dah. Bateri dah nak habis. Pekan Muar memang best sebenarnya. Next, nak ke mana pula? Tunggu video Jumaat depan.